Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Thumma amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagaimana Ramadan kita pada hari ini? Mudah-mudahan kita masih berada di on track Ramadan yang terbaik seperti mana keazaman kita. Tuan-tuan, puan-puan, doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kekuatan kita untuk meneruskan ibadat yang begitu kita nantikan selama ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Untuk pembicaraan kita pada episod ini ingin saya sebut lebih awal bahawasanya kebanyakan sirah yang besar berlaku dalam Ramadan ini merupakan impak dan kesan yang besar kepada umat Islam sebenarnya. Sebelum ini pada sirah yang kita bicarakan pada episod yang lepas berkaitan dengan peperangan Badar. Perang Badar itu sendiri merupakan perang epik yang mana yang sangat menaikkan kekuatan, emosi serta jati diri umat Islam kerana kemenangan Badar itu memberikan signal yang jelas bahawasanya Nabi dan para sahabat merupakan insan hebat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana juga dalam lipatan sejarah ada berlaku berkaitan dengan kewafatan anak Nabi SAW, Sayyidatina Ruqayyah, pada tahun yang sama, iaitu pada tahun berlakunya peperangan Badar. Seperti mana yang telah kita sebut pada episod yang lepas. Jadi pada hari ini tuan-tuan, insya-Allah kita sambung lagi episod berkaitan dengan pembukaan kota Mekah. Baik, disebut sebagai Fathul Mekah ini ceritanya agak panjang. Dia bermula sejak awal lagi iaitu pada tahun ke-6 Hijrah. Sebenarnya baginda Nabi SAW nak masuk ke Mekah untuk nak buat ibadat umrah sebenarnya. Pada ketika itu, ada lebih kurang 1,500 orang para sahabat dan Nabi nak keluar daripada Madinah, nak menuju ke Mekah ni, nak buat umrah semata-mata. Bukan nak pergi bergaduh, bukan nak pergi duk kacau orang Mekah, tapi sebaliknya, nak balik ke Mekah buat umrah dan nak melawat kampung halaman yang telah lama ditinggalkan, sayang pada bumi Mekah tu. Dan keluar ketika itu tanpa membawa senjata apa-apa. Tak bawa senjata, Masya Allah. Tapi apabila berita ini sampai kepada orang Quraisy, mereka tak boleh terima. Mereka halang Nabi SAW. Sehingga kan pada ketika ada waktu itu, Khalid ibn Walid mengetuai ketua yang untuk blok orang Islam supaya tak boleh masuk kota Mekah. Maka terkandaslah di medan Hudaibiyah. Maka berlakulah di sana perjanjian Hudaibiyah. Jadi tuan-tuan mati Allah, apabila akan berlaku rundingan itu, Nabi SAW dan para sahabat yang terkandas tak boleh masuk Mekah ni, walaupun mereka pergi dengan keadaan hanya keris ataupun pedang yang bersarung saja. Sebab pedang yang bersarung ini pada kebiasaan orang Arab, kalau nak pergi berjalan, mereka bawa sebagai pertahanan diri. Nak elak daripada perompak di tengah jalan dan sebagainya. Maka, tuan-tuan perempuan, orang Quraisy hantar wakil mereka, iaitu Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni adalah salah satu orang bijak pandai orang Quraisy. Dia banyak dihantar dalam persidangan mereka lah untuk nak berunding berkaitan dengan delegasi ni. Maka dia hantar daripada Nabi SAW. Nabi kenal dia. Dan nanti akhirnya dia masuk Islam juga. Masa dia masuk Islam, tuan-tuan perempuan sebenarnya, dia rasa malu Allah dengan Nabi SAW. Dan ketika mana Nabi buat haji wada', Nabi cukur rambut, dia ambil rambut Nabi, dia simpan Suhail bin Amr ini. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah. Masa awal berlaku rundingan ini, kita tengok betapa mereka tak boleh terima Nabi dan para sahabat. Dalam surat rundingan Hudaibiyah apabila nak ditulis ini, maka di sana disebut sebagai
surat perjanjian antara Quraisy dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perkataan sallallahu alaihi wasallam. Dia kata padam. Jangan tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya tulis nama Muhammad ibn Abdullah. Ini Muhammad bin Abdullah. Sahabat memang cukup marah. Sayyidina Ali tak setuju dan sebagainya. Bahkan dia kata pula, dia kata, "Lau na'rifu annaka Rasulullah la ukhallifuk." Kalau aku tahu hang ni Nabi, aku tak akan sanggah hang sebab aku tak terima hang Nabi. Para sahabat dengar benda tu angin ya tuan-tuan. Nabi kata tak apa. Biar, padam. Dan kemudian nak ditulis, nak dimulakan dengan perjanjian itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail kata padam. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. La na'rifu ma Bismillahirrahmanirrahim. Kami tak tahu apa benda maksud Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan uktub, kata dia tulis Bismillahi Allahumma bismillahi. Ya, jadi dia kata tulislah dengan nama Allah, bismikallahumma. Bismikallahumma itu perkataan yang diminta oleh Suhail seperti mana riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan nampak di situ tegang dah bahawasanya dia sangat keras kepada Islam, tak boleh terima. Tapi sebenarnya Sayyidina Umar dia sangat tak setuju kerana dalam perjanjian ini nampak sangat ciri-ciri perjanjian, perkara-perkara yang disetujui dalam perjanjian ini tak menguntungkan orang Islam pada hakikat yang mereka nampak. Tapi sebaliknya ada benda yang Nabi SAW yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar bila tengok list perjanjian ini, dia mai jumpa Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi SAW, "Alasna ala haqqin wa hum ala batil." Wahai Rasulullah, kan kita ni orang-orang yang duduk dalam keadaan kebenaran. Mereka tu duduk dalam tak betul. Duduk dalam sesat. Alaysa qatlana fil jannah. Dan kita pula bila mati ni Allah dah janjikan masuk syurga. Wa qatlahum finnar. Sedangkan mereka bila mati Allah telah janjikan mereka dalam neraka. Macam mana mungkin perjanjian macam ni menguntungkan mereka? Bala ya Umar. Nabi kata, betul wahai Umar. Tapi Nabi kata, "Inni Rasulullah." Aku ni Rasulullah. Sesungguhnya sesekali Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan aku. Umar terhipi. Dalam hadis Umar terhipi, dia jadi macam tak sabar. Dia pergi jumpa Abu Bakar. Dia kata benda yang sama pada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kita ni duduk dalam keadaan yang betul. Mereka tu orang yang tak betul. Dan kita berperang, bila mati kita dijanjikan syurga dan mereka dijanjikan neraka. Kata Sayyidina Abu Bakar, betul wahai Umar, tapi ingatlah Rasulullah itu seorang Nabi, seorang Rasul. Pastinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mempersia-siakan Nabi SAW. Nanti tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tengok betapa dahsyatnya pertolongan Allah di sebalik kesabaran Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah ni. Walaupun di peringkat awal sahabat tak setuju, sehingga kan Nabi SAW dia nak cukur, nak bertahlul. Sahabat tak mau bertahlul. Sehingga kan ada salah seorang sahabat kata, "Wahai Rasulullah, kamu mulakan dulu. Nanti sahabat akan ikut." Rasulullah bercukur dan semua para sahabat pun bercukur ketika itu. Jadi ini momen utama yang akan berlaku di sana yang disebut sebagai pembukaan kota Mekah. Peristiwa ini maka turunlah ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Belum lagi peristiwa pembukaan kota Mekah. Pada tahun yang ke-6 telah turunnya ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bahawasanya satu hari akan berlaku pembukaan kota Mekah. Yang menariknya, sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah, sidang pendengar yang mulia, selepas daripada itu, penaklukan Islam di mana-mana negara, kita tak sebut sebagai penjajahan, tapi kita panggil sebagai futuhat, pembukaan. Buka kepada rahmat Allah, buka kepada hidayah, buka kepada kebaikan-kebaikan. Kerana Islam bukan sifatnya menakluki, bukan sifat menindas, tapi Islam membawa rahmat kepada seluruh alam. Sebab itu bertepatan dengan ayat ini, Allah Azza wa Jalla menyebut pembukaan itu untuk pembukaan kemenangan umat Islam telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi dan para sahabat. Ini baru permulaan nak sampai kepada pembukaan kota Mekah.
titik tolak daripada perjanjian Hudaybiyah, yang insya-Allah pada episod akan datang kita akan melihat apa sikit sebanyak isi-isi yang mendorong berlakunya pembukaan kota Mekah nanti. Jadi tuan-tuan, sentiasa bersama dengan kita dalam Ibrah Ramadan, insya-Allah pada siri akan datang kita akan sambung membicarakan topik ini. Terima kasih di atas meminjam pendengaran anda seketika untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.